Di bulan Syawal adalah masa untuk saling ziarah menziarahi. Dan ini adalah bentuk daripada muamalah. Cuma kita perlu faham, jangan hanya kerana kita nak buat sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, namun kita buat banyak benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya, jangan sampai kerana nak ziarah menziarahi tapi melanggar perintah Nabi SAW. Memang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yaftariqa. Tidaklah bertemu dua orang muslim yang saling bersalaman di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Dosa mereka dah digugurkan oleh Allah sebelum mereka berpisah. Ini adalah suatu fadilah yang baik. Cuma pastikan jangan kita buat benda yang diharamkan oleh Allah, di antaranya bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Dan ini banyak berlaku di tengah masyarakat kita. Boleh jadi kerana ketidaktahuan, atau boleh jadi kerana buat-buat tak tahu. Kadang segelintir kita malu dengan manusia tapi tak malu dengan Allah dan Rasulnya. Kerana nak puaskan hati orang, kalau dia salam kita tak balas, padahal dia bukan mahram. Kita takut nak kecikkan hati dia, tapi kita tak takut melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, la ayuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadid khairul lahu min ayyamasam ra'atan la tahillulah. Jika seseorang kepalanya dicucuk dengan besi, dengan jarum yang terbuat daripada besi, maka sungguh itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya.